Ada abang dengan akak ni, seorang OKU. Dia ada call aku. Dia kata pakcik dengan makcik dia menakut-nakutkan dia. Dia cakap umrah yang dia dapat daripada Hafiz Travel dan Mami Fasha Bistro adalah scammer. Hari ni aku akan bagi tahu berkenaan dengan nama-nama, senarai nama untuk umrah OKU yang telah disumbangkan oleh Mami Fasha Bistro, Johor Bahru. Sebab sebelum ni ada yang kata kita orang ni scammer, dah bagi tapi tak bagi tahu apa-apa. Okey, kita orang akan senaraikan nama-nama yang telah diterima ataupun dipersetujui masa live hari tu. Aku ada buat live dan aku dah sebut dah siapa yang berhak pergi dan siapa yang dapat pergi masa live masa tu. Jadi aku sebut nama-nama satu persatu untuk orang-orang yang dapat pergi umrah untuk warga OKU. Okey, ni list-list nama jemaah OKU dan waris. Dia bukan OKU saja, dia ada siap dengan waris. Mami Fasha Bistro dia sponsor untuk OKU 15 orang, termasuk dengan waris 15 orang. Jadi total 30 orang. Tak termasuk staff dengan jemaah-jemaah lain. Untuk nama pertama, Jamrin bin Muhammad Jofri, tak ada waris. Nombor 2, Nurhayati Abu Hassan. Dia punya waris nama Intan Liana Roslan. Yang ketiga, Hot Nosari binti Ridwan. Nombor 4, Siti Hajar bin Syukri. Waris dia Zaihar binti Hamdan. Nombor 5, Norhanani binti Zulkifli. Waris dia Abrizah binti Muhammad Zain. Nombor 6, Muhammad Khalifah bin Muhammad Zaidu. Dia punya waris Aznorlin binti Ahmad. Nombor 7, Nur Filzah Hazwawi binti Syarif. Dia punya waris Ahmad Yunus bin Zainal Abidin. Nombor 8, Osman bin Omar. Waris dia Muhammad Khairidin bin Abdul Samad. Nombor 9, Syahrul Nizam bin Muhammad Fadli Pauls. Waris dia Khairul Anwar bin Arifin. Nombor 10, Aina Natasha binti Muhammad Azlan. Waris dia Fatimah binti Sabi. Nombor 11, Noratika Muhammad Zain. Waris dia Nur Azrina binti Muhammad Zain Abdullah. Nombor 12, Syamrin bin Buang. Waris dia Wan Syafiq Raimi bin Wan Rohaidi. Nombor 13, Muhammad Hafiq Hizwan bin Norizan. Waris dia Nur Hayati Syamsayah binti Mat Kasim. Nombor 14, Muhammad Zaki bin Muhammad Yusof. Waris dia Muhammad Nur Saiful bin Abdul Karim. Nombor 15, Muhammad Munir bin Kamarul Zaman. Dia punya waris Muhammad Saifuddin bin Abdul Karim. Ni semua total 15. Waris tak sampai 15, ada 2 waris yang tak dapat. Jadi total dia bukan 30, 28 orang. Jadi 28 orang ni akan bersama-sama dengan aku pergi ke umrah pada 26 hari bulan Julai ni. Macam yang aku cakap tadi, umrah ni disumbangkan oleh Mami Fasha Bistro, diuruskan oleh Hafiz Travel and Tours Sdn Bhd. Sempat aku uruskan abang dengan akak ni, sebab abang dengan akak ni kebetulan betul-betul dekat dengan taman aku. Nama abang ni Muhammad Khalifah bin Muhammad Zaidu. Abang ni OKU penglihatan, matanya tak nampak. Abang Khalifah akan ke umrah bersama-sama dengan aku, bersama-sama dengan warisnya Aznorlin binti Ahmad, isteri kepada abang Khalifah ni. Jadi kita orang ke Haizat Barakah dekat Taman Sejahtera Tropika untuk cari barang-barang kelengkapan untuk abang ni menunaikan umrah bersama-sama dengan isteri dia. Mula-mula tujuan aku bawa abang dengan akak ni untuk pergi ke Haizat Barakah untuk beli barang kelengkapan untuk bagi pihak aku dan keluarga aku. Tapi bila dah pilih-pilih barang, Haizat Barakah kata dia nak sponsor pula untuk abang dengan akak ni. Masya Allah, tabarakallah. Semoga mewah rezeki Haizat Barakah, diberkati Allah, dipanjangkan umur, dipermudahkan, diperluaskan lagi urusan perniagaan dia. Untuk pengetahuan korang, Haizat Barakah ni adalah salah satu pembekal bagi barang-barang keperluan umrah di seluruh Johor. Haizat Barakah lah yang membekal ke seluruh kedai-kedai kecil yang berada di Johor Bahru ni, termasuk seluruh Johor. Haizat Barakah ni terletak dekat Sejahtera Tropika. Jika korang dipanggil dan dijemput menjadi Duyufur Rahman, korang boleh datang ke sini untuk cari barang-barang dan kelengkapan umrah untuk melengkapkan keperluan-keperluan kau untuk melakukan ibadah umrah nanti, insya-Allah. Bagi semua jemaah-jemaah OKU ni, korang akan berlepas pada 26 Julai ni pada hari Jumaat. Korang semua akan sampai ke Madinah dulu pada 28 Julai dan akan balik pada 7 Ogos hari Rabu, hari yang ke-13. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haizat dan isteri Puan Sadia daripada Haizat Barakah kerana menaja kelengkapan kami ke umrah. Saya doakan semoga Tuan dan Puan dirahmati Allah. Semoga Tuan dan Puan berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi.